Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPJM Peneraju Kecemerlangan, Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam IPG KPT Kualiti Dinamik dan Keunggulan. Yang berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Encik Azli bin Ismail, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, mahasiswa pendidik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin yang dihormati sekalian. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan showcase untuk menjalankan tugasan kita. Tugasan 3 untuk subjek falsafah dan isu semasa. Seterusnya kita akan melihat pembentangan yang telah disediakan oleh para panel kita. Saya akan mulakan video pembentangan untuk isu tokoh kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Dan salam IPG KPT Kualiti Dinamik dan Keunggulan. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan showcase demi melaksanakan tugasan 3 untuk kursus MPU 3132 subjek falsafah dan isu semasa dengan tajuk Falsafah Pendidikan Ibn Sina. Kami akan menerangkan bagaimana pemikiran Ibn Sina dalam pendidikan memberi kesan besar kepada perkembangan ilmu dan bagaimana pemikiran Ibn Sina masih relevan dalam konteks pendidikan moden masa kini. Ini merupakan keseluruhan struktur pembentangan kami yang merangkumi metodologi pemikiran Ibn Sina, isu pendidikan pada zaman Ibn Sina, kaitan isu pendidikan zaman kini dan aplikasi pemikiran beliau dalam sistem pendidikan masa kini serta analisis kritikal dan refleksi dan cadangan penambahbaikan. Jadi, kami akan mulai dengan memperkenalkan latar belakang dan prinsip asas pemikiran beliau. Kita mulakan pembentangan dengan pengenalan kita berkaitan tokoh ini. Yang pertama, kita akan mendalami identiti tokoh ini iaitu Ibn Sina yang merupakan seorang tokoh falsafah, saintis dan doktor Islam yang terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 980 dan meninggal dunia pada 1037 Masihi. Sumbangan beliau amat besar terutama dalam bidang sains, perubatan dan pendidikan sehingga karya-karyanya menjadi rujukan penting di dunia Islam dan Barat. Yang kedua, kita akan meneliti falsafah pendidikan Ibn Sina di mana beliau sangat menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Bagi Ibn Sina, pendidikan bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang secara intelek, tetapi membentuk insan yang kamil iaitu manusia yang sempurna dari segi intelek, akhlak dan spiritual. Ini bermaksud pendidikan menurut beliau sifat menyeluruh bukan hanya akademik tetapi juga pembangunan moral dan rohani. Topik yang ketiga, kita akan mendalami pula metodologi pendidikan Ibn Sina di mana Ibn Sina ini menolak pendidikan yang sekadar bersifat teori semata-mata. Menurut beliau, pendidikan perlu bersifat praktikal dan sistematik. Guru perlu menggunakan pendekatan rasional iaitu pengajaran yang teratur, berstruktur dan berasaskan logik. Kaedah yang digunakan harus membantu murid memahami ilmu, bukan hanya menghafal. Pendekatan ini sebenarnya sangat relevan dengan amalan pendidikan moden. Dan untuk yang keempat, kita akan mempelajari konteks pendidikan pada zaman Ibn Sina, di mana Ibn Sina berdepan dengan pelbagai isu pendidikan yang tidak dijelaskan secara terperinci, namun jelas bahawa beliau sangat menekankan integrasi pelbagai bidang ilmu seperti perubatan, falsafah, matematik dan logik. Ibn Sina ini menganggap pendidikan sebagai proses yang membantu seseorang memahami dunia secara lebih mendalam dan lebih menyeluruh.
Konteks inilah yang membentuk cara pemikiran beliau dalam pendidikan. Seterusnya, kita akan melihat pengaplikasian pemikiran beliau dalam pendidikan masa kini. Jadi, idea-idea beliau boleh dilaksanakan secara kritikal dan reflektif, terutamanya melalui pembelajaran bersepadu, pengalaman autentik, penilaian bermakna. Daripada pembelajaran bersepadu, ia dapat menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dalam satu pengalaman pembelajaran. Manakala pengalaman autentik, belajar melalui pengalaman sebenar, bukan sekadar teori semata-mata. Contohnya, projek menyelesaikan masalah, eksperimen ataupun aktiviti hands-on. Yang kedua adalah penilaian bermakna, di mana guru menilai kefahaman murid secara mendalam melalui projek, perbincangan, refleksi, bukan bergantung kepada hafalan semata-mata. Kesemua prinsip ini sangat seiring dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa Ibn Sina bukan sahaja tokoh ilmuwan tetapi merupakan pemikir pendidikan yang ideanya masih relevan sehingga hari ini. Beliau menekankan pelbagai metodologi yang kita boleh gunakan dalam pendidikan masa kini. Komponen utama dalam perbincangan kita pada hari ini adalah metodologi pemikiran Ibn Sina yang menjadi asas kepada seluruh gagasan pendidikannya. Bahagian pertama, metodologi ini merangkumi 7 elemen penting, iaitu asas pemikiran, pendidikan berasaskan akal dan moral, perkembangan pelajar, peranan guru, integrasi ilmu agama dan duniawi, cabaran melaksanakan pada masa kini dan cadangan mengukuhkan semangat pemikiran Ibn Sina. Jadi, yang pertama sekali adalah asas metodologi pemikiran Ibn Sina. Ibn Sina membina teori pendidikan berdasarkan satu prinsip besar, iaitu sintesis antara akal, pengalaman, nilai moral dan spiritual. Beliau menolak pendidikan yang hanya berfokus kepada pengisian intelek tanpa memberikan perhatian kepada aspek akhlak. Bagi Ibn Sina, ilmu yang tidak disertai nilai moral berpotensi besar disalahgunakan dan akhirnya merosakkan masyarakat. Di samping itu, beliau menekankan bahawa ilmu duniawi dan nilai etika Islam tidak boleh dipisahkan. Ilmu sains, matematik dan perubatan tetap perlu dibimbing oleh ajaran agama supaya digunakan secara bermanfaat. Untuk yang kedua adalah pendidikan berpandukan akal dan moral. Ibn Sina mengemukakan bahawa pendidikan mesti membangunkan dua dimensi utama manusia, iaitu yang pertama, dimensi mental dan intelektual ataupun dimensi moral atau spiritual. Akal merupakan alat yang digunakan untuk memahami alam, menilai sesuatu fenomena dan membezakan baik atau buruk. Namun, akal perlu dipandu oleh nilai wahyu dan etika. Konsep ini sangat relevan dengan dunia moden yang terlalu menekankan pencapaian akademik, sehingga aspek moral dan emosi pelajar sering diabaikan. Jadi, metodologi ketiga adalah perkembangan pelajar mengikut tahap jiwa. Ibn Sina mengemukakan satu teori perkembangan yang sangat awal dalam sejarah pendidikan. Beliau membahagikan perkembangan manusia kepada 3 tahap jiwa. Yang pertama adalah nabatiyah, di mana tahap asas yang berkait dengan pertumbuhan fizikal dan asas motor. Yang kedua adalah hayawaniyah, tahap yang melibatkan perkembangan emosi, sosial dan tingkah laku. Yang ketiga adalah insaniyah, di mana ia merupakan tahap tertinggi yang melibatkan kemampuan berfikir abstrak, membuat pertimbangan dan menguasai akhlak. Berdasarkan pembahagian ini, Ibn Sina menegaskan bahawa pendidikan perlu disesuaikan dengan umur, kemampuan kognitif dan perkembangan jiwa pelajar. Idea ini selaras dengan teori perkembangan moden seperti Piaget yang menekankan learning readiness dan tahap perkembangan kognitif. Untuk poin keempat adalah peranan guru sebagai pembimbing. Dalam kerangka Ibn Sina, guru bukan sekadar menyampai maklumat atau pengajar teks. Sebaliknya, guru berperanan sebagai pembina karakter. Beliau menekankan beberapa peranan utama guru, iaitu memberi bimbingan moral dan intelektual, menggunakan kaedah dialog, demonstrasi dan tugasan aktif, serta memodelkan akhlak yang baik supaya dapat diteladani pelajar. Oleh itu,
Guru mesti mempunyai kepribadian yang mulia kerana pelajar belajar bukan sahaja melalui pengajaran tetapi melalui pemerhatian terhadap tingkah laku gurunya. Jadi kepada slide seterusnya. Baiklah, untuk metodologi yang kelima adalah integrasi ilmu agama dan duniawi. Ibn Sina menolak konsep pemisahan antara ilmu sekular dan ilmu agama. Menurutnya, kedua-duanya datang daripada sumber kebenaran yang sama dan kedua-duanya diperlukan untuk membentuk insan yang seimbang. Maka, kurikulum ideal menurut beliau ialah kurikulum yang menyepadukan dimensi intelektual dengan spiritual dan bukannya dipisahkan secara ekstrim seperti yang berlaku dalam banyak sistem pendidikan moden. Beliau juga mengingatkan bahawa fragmentasi ilmu boleh membawa kepada pendidikan yang tidak holistik dan tidak mencerminkan tujuan sebenar pencarian ilmu dalam Islam. Untuk poin yang keenam iaitu cabaran pelaksanaan pada masa kini, walaupun pemikiran Ibn Sina sangat berharga, terdapat beberapa cabaran dalam mengaplikasikannya pada zaman kini. Yang pertama, sistem peperiksaan yang terlalu menekankan hafalan menyekat kreativiti guru serta menghalang penggunaan kaedah pembelajaran aktif. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan generasi muda terdedah kepada maklumat yang lebih cepat berbanding perkembangan nilai moral. Hal ini boleh membawa kepada krisis etika dan identiti. Ketiga, pendidikan moden berisiko kehilangan nilai kemanusiaan apabila terlalu memberi tumpuan kepada pencapaian akademik, ranking dan kompetitif sehingga aspek empati dan akhlak diabaikan. Yang ketujuh adalah cadangan untuk kita memperkukuhkan lagi semangat pemikiran Ibn Sina. Untuk menghidupkan kembali semangat pendidikan Ibn Sina, beberapa cadangan hendaklah dilaksanakan iaitu pembangunan profesionalisme guru secara berterusan supaya guru lebih kompeten dari sudut pedagogi dan nilai. Kurikulum juga yang lebih fleksibel dan menyeluruh agar pembelajaran tidak hanya berfokus kepada akademik tetapi merangkumi nilai, emosi dan sosial. Seterusnya adalah penilaian holistik yang menilai potensi pelajar secara menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan peperiksaan semata-mata. Cadangan-cadangan ini boleh membantu menjadikan sistem pendidikan lebih humanistik, bersepadu dan relevan dengan aspirasi insan kamil. Untuk memahami pemikiran Ibn Sina secara lebih tepat, kita perlu melihat isu-isu pendidikan yang berlaku pada zaman beliau. Isu-isu ini memberi konteks kepada mengapa beliau mengemukakan pandangan tertentu dalam pendidikan. Jadi isu pertama adalah pemisahan ilmu agama dan ilmu rasional. Pada zaman Ibn Sina, berlaku penolakan terhadap ilmu falsafah, logik dan sains oleh sebahagian ulama tradisional. Rasionalisme dianggap bercanggah dengan agama menyebabkan berlakunya dualisme ilmu dalam dunia Islam. Ibn Sina juga menolak pandangan ini dan menegaskan bahawa akal merupakan anugerah ilahi yang wajib digunakan untuk memahami kebenaran. Beliau memperjuangkan pendekatan integratif antara ilmu agama dan rasional yang akhirnya menjadi asas kepada perkembangan pendidikan Islam yang lebih matang. Yang kedua adalah kekangan kebebasan intelektual dan akses kepada pendidikan. Pendidikan pada zaman Ibn Sina hanya boleh dicapai oleh golongan elit seperti bangsawan dan istana. Ilmu pula dikawal ketat dan ahli falsafah sering mendapat tentangan. Sekatan terhadap penggunaan falsafah menyebabkan budaya dialog ilmiah melemah, sedangkan tradisi bertanya dan berfikir kritis adalah asas kepada kemajuan intelektual. Kekangan ini juga menghalang inovasi dan kreativiti sarjana Islam. Isu yang terakhir adalah penekanan hafalan dan kekurangan pemikiran kritikal. Sistem pendidikan zaman ini terlalu menekankan hafalan teks agama tanpa memberikan ruang kepada analisis dan pemikiran kritikal. Ibn Sina menegaskan bahawa tujuan pendidikan adalah membangunkan akal dan akhlak dan bukan sekadar menghafal semata-mata. Beliau menekankan bahawa murid perlu membantu membuat penilaian, berfikir secara rasional dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sebenar. Pandangan ini selari dengan pendidikan moden yang mendorong higher order thinking dan kemahiran menyelesaikan masalah.
Jadi, seterusnya saya serahkan pembentangan kepada Nur Syamimi Batrisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Ain Nadira atas pembentangan sebelum ini. Seterusnya, saya akan meneruskan forum kita dengan tajuk kaitan isu-isu pendidikan zaman Ibn Sina dengan isu pendidikan masa kini dan aplikasi pemikiran Ibn Sina dalam sistem pendidikan masa kini. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Pertama sekali, kita akan mengupas isu mengenai pemisahan ilmu agama dan ilmu rasional. Pada zaman Ibn Sina, masyarakat Islam berdepan dengan pemisahan yang ketara antara ilmu agama dan ilmu rasional seperti falsafah, sains dan logik. Pemisahan ini berlaku kerana wujud bimbangan bahawa penggunaan akal secara bebas boleh menggugat keimanan. Golongan tradisional ketika itu menolak falsafah sebagai ilmu luar agama dan keadaan ini menghadkan perkembangan sains serta pemikiran kritikal. Namun, Ibn Sina menolak pandangan ini. Beliau menegaskan bahawa ilmu yang datang daripada wahyu dan ilmu yang diperoleh melalui akal sebenarnya menuju kepada kebenaran yang sama. Pandangan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang bermaksud iaitu orang-orang yang mengingati Allah semasa berdiri, duduk dan berbaring dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi, berdasarkan ayat ini membuktikan bahawa Islam menyeru manusia untuk berfikir, merenung kejadian alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah juga membuktikan perkara ini pada zaman keemasan Islam di Andalusia. Integrasi ilmu agama dan ilmu rasional melahirkan tokoh hebat seperti Ibn Rushd dan Al-Zahrawi yang telah berjaya menggabungkan pemikiran saintifik dengan nilai Islam. Namun, dalam konteks pendidikan masa kini, walaupun sistem pendidikan bercakap tentang kurikulum bersepadu dan pendidikan holistik, pelaksanaan di bilik darjah masih terpisah. Sebagai contoh, subjek sains hanya menyentuh nilai Islam secara simbolik tanpa penerapan falsafah tauhid dalam penyelidikan. Menurut Saihu 2024, kegagalan menghubungkan akal dan wahyu secara seimbang boleh melemahkan maklumat pendidikan Islam sebenar. Oleh itu, refleksi daripada pemikiran Ibn Sina menuntut agar latihan guru diperkukuh supaya mereka mampu, yang pertama, menghubungkan konsep sains dengan prinsip tauhid, membangunkan modul interdisiplin dan menyatukan rationality dan spirituality demi melahirkan pelajar yang bukan sahaja cerdas intelek tetapi juga berhikmah dan berakal. Kita akan teruskan dengan isu yang kedua pada slide sebelah. Baiklah, untuk isu yang kedua iaitu
Pendidikan berorientasikan peperiksaan dan kekurangan nilai insaniah. Salah satu isu besar dalam pendidikan moden ialah sistem pembelajaran yang terlalu menekankan pencapaian akademik berbanding pembangunan nilai insaniah. Akibatnya, pelajar mungkin cemerlang dari sudut kognitif tetapi lemah dari segi akhlak, emosi dan sosial. Ibnu Sina menekankan pendidikan yang bersifat mekanikal seperti ini. Beliau menegaskan bahawa tujuan pendidikan ialah pembentukan insan seimbang yang menyatukan ilmu, akhlak dan juga kepribadian. Prinsip ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Riwayat At-Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahawa ilmu bukan sekadar untuk peperiksaan tetapi untuk memanfaat sosial. Dalam konteks Malaysia, budaya pembelajaran berorientasikan peperiksaan masih menekan pelajar. Menurut Rahim 2022, situasi ini menjejaskan fungsi pendidikan sebagai wahana pembentuk insan yang menyeluruh. Hal ini menyerupai cabaran zaman Ibnu Sina apabila ilmu digunakan tanpa kesedaran spiritual. Justeru, refleksi pemikiran Ibnu Sina mendorong kita memperbaharui pedagogi dengan memberi tumpuan kepada keseimbangan kecerdasan intelektual dan juga emosi, pendidikan berasaskan nilai dan juga latihan guru untuk mengaplikasikan empati, refleksi dan akhlak Islam dalam semua bidang pengajaran. Isu ketiga ialah budaya pendidikan yang terlalu menekankan hafalan tanpa pemikiran. Penekanan kepada hafalan dan kekurangan pemikiran kritis. Pada zaman Ibnu Sina, pengajaran berfokus kepada pengulangan teks. Ibnu Sina mengkritik hal ini dan menegaskan bahawa pembelajaran harus melibatkan pemerhatian, penyoalan dan juga analisis logik. Pandangan ini sejajar dengan teori konstruktivism moden seperti yang dijelaskan oleh Piaget 1973 yang diaplikasikan dalam konteks pendidikan abad ke-21 oleh Jalaluddin 2023. Dalam sistem pendidikan masa kini, kecenderungan hafalan masih kuat terutamanya dalam peperiksaan berpusat. Sedangkan dunia kini bergerak ke arah pembelajaran digital dan penggunaan AI. Namun, penggunaan AI yang tidak terkawal menimbulkan persoalan, adakah pelajar benar-benar memahami atau hanya meniru jawapan? Ini menunjukkan semangat penaklukan mendalam yang digariskan Ibnu Sina belum tercapai. Oleh itu, pendidikan masa kini perlu menggabungkan critical inquiry, penggunaan teknologi secara beretika, pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berasaskan projek dan juga problem based learning yang membantu pelajar berfikir, menyoal dan juga mencipta yang mana selaras dengan pemikiran Ibnu Sina yang menilai ilmu melalui kualiti kefahaman bukan sekadar kuantiti maklumat. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada saya. Dengan itu, saya menyerahkan sesi seterusnya kepada saudari Nur Nabilah Huda. Baiklah, terima kasih kepada pembentang Nur Syamini. Seterusnya, saya akan bincangkan analisis kritikal terhadap isu-isu yang telah dibentangkan. Berdasarkan 3 isu utama yang disentuh, kita dapat melihat satu pola yang sangat ketara iaitu kegagalan sistem pendidikan moden untuk menyatukan akal dengan nilai spiritual. Ibnu Sina menegaskan bahawa akal dan wahyu tidak boleh dipisahkan. Rasional tanpa spiritual akan pincang, manakala spiritual tanpa akal akan menjadi sempit. Walaupun sistem pendidikan hari ini cuba mencapai keseimbangan melalui kurikulum bersepadu,
dan kemahiran abad ke-21, usaha tersebut masih bersifat luaran dan terlalu fokus kepada aspek kognitif semata-mata. Kita mungkin berjaya memperluas akses ilmu melalui teknologi, tetapi pada masa yang sama, nilai dan ruh pendidikan semakin menipis. Dalam kerangka Ibn Sina, pendidikan bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi memanusiakan manusia, membentuk akal yang tajam serta hati yang bersih, supaya ilmu dapat membawa manfaat. Refleksi ini sangat penting khususnya bagi bakal guru kerana peranan pendidik bukan sahaja menghasilkan pelajar yang pandai, tetapi insan yang kritis, beradab dan berakhlak. Baik, seterusnya saya akan meneruskan dengan cadangan penambahbaikan berpandukan pemikiran Ibn Sina. Untuk memperbaiki kelemahan sistem pendidikan semasa, Ibn Sina menekankan keseimbangan antara akal, spiritual dan moral. Oleh itu, cadangan yang pertama, latihan guru perlu menekankan integrasi nilai dan akal. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi contoh teladan dari segi adab, pemikiran kritikal dan kepribadian. Guru yang baik ialah mereka yang membimbing murid memahami kebenaran melalui akal yang sihat dan hati yang bersih. Yang kedua, kurikulum wajar bersifat interdisiplin, menggabungkan sains, falsafah dan nilai agama. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja tahu, tetapi juga faham dan mampu menilai secara etika. Seterusnya, yang ketiga, penilaian perlulah bersifat holistik, iaitu bukan sahaja hanya grade pemeriksaan, tetapi juga perkembangan emosi, akhlak dan daya fikir. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, penggunaan teknologi, termasuklah AI, mesti dipandukan oleh etika Islam. Teknologi sepatutnya mengukuhkan ilmu, bukan sekadar menjadi hiburan atau menyebabkan ketagihan digital. Kita mesti pastikan AI digunakan secara berhemah, berpaksikan nilai ihsan. Akhir sekali, izinkan saya untuk menyimpulkan keseluruhan pembentangan ini. Kesimpulannya, pemikiran Ibn Sina menekankan keseimbangan akal, nilai dan spiritualiti yang tetap relevan dalam era AI. Prinsip integrasi ilmu nakli dan akli, pembelajaran autentik dan penilaian holistik selari dengan the big idea yang menuntut pendidikan berlandaskan etika. Dalam konteks ini, AI perlu digunakan secara berhemah dan berpandukan nilai ihsan. Pemikiran Ibn Sina juga menguatkan peranan guru sebagai fasilitator yang beretika, yang membimbing pelajar berfikir secara kritis, kreatif dan berakhlak. Oleh itu, pendekatan beliau wajar menjadi dasar pendidikan abad ke-21 demi melahirkan insan seimbang dari aspek intelektual, spiritual dan moral. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Jadi, terima kasih kepada panel-panel yang sudi berkongsikan ilmu untuk showcase kita. Di sini saya akan ulaskan sedikit isu daripada panel-panel kita. Yang pertama sekali adalah pembentangan awal tadi, kita dapat melihat bahawa pemikiran Ibn Sina bukan sahaja kaya dengan nilai falsafah, tetapi turut membentuk asas kepada pendekatan pendidikan Islam yang menyeluruh yang menggabungkan akal moral dan spiritual. Kita juga telah memahami bagaimana isu seperti pemisahan ilmu, agama dan rasional, kekangan kebebasan intelektual dan penekanan hafalan telah mencorakkan lanskap pendidikan zaman Ibn Sina. Untuk meneruskan perbincangan,
Panel kedua telah menerangkan berkaitan aspek penting iaitu bagaimana isu-isu berkaitan dengan pendidikan masa kini dan bagaimana idea Ibn Sina boleh diaplikasikan dalam sistem pendidikan moden. Kemudian untuk panel seterusnya memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai hubungan antara isu pendidikan zaman Ibn Sina dengan sistem pendidikan masa kini. Kita dapat lihat bahawa terdapat persamaan ketara antara cabaran dahulu dan sekarang. Contohnya, dualisme ilmu, budaya peperiksaan dan kelemahan pemikiran kritikal. Pembentang kedua juga telah mengaitkan bagaimana prinsip Ibn Sina dapat dipraktikkan melalui pendidikan bersepadu, nilai insaniah serta pembelajaran autentik. Untuk melengkapkan pembentangan kita, pembentang terakhir telah menghurai berkaitan analisis kritikal pemikiran Ibn Sina serta cadangan penambahbaikan yang boleh diterapkan dalam konteks pendidikan moden. Jadi, secara keseluruhan, pembentangan ini telah menunjukkan bahawa pemikiran Ibn Sina kekal signifikan sehingga hari ini, terutamanya dalam mengintegrasikan akal dan wahyu, menyeimbangkan sains dan nilai, menggalakkan pemikiran kritis serta membentuk insan yang seimbang secara intelektual, spiritual dan moral. Kita juga dapat melihat bahawa walaupun pendidikan moden kini dipacu oleh teknologi dan kecerdasan buatan AI, prinsip asas Ibn Sina iaitu ilmu yang membawa hikmah, adab dan kesejahteraan manusia masih sangat relevan pada era kini. Dengan itu, selesai pembentangan kita akan beralih pula kepada sesi soal jawab bersama para penonton. Kita buka sesi kita untuk siapa-siapa yang berminat boleh mengangkat tangan. Okey, jadi saudara Aulia Faradiani boleh mengemukakan soalan anda? Okay, Assalamualaikum. Saya Aulia Faradiani binti Sufiantong dari IPG Kampus Pendidikan Teknik. Saya nak bertanya, panel tadi ada menjelaskan yang metodologi pendidikan Ibn Sina menekankan peranan guru sebagai murabbi, betul? Jadi soalan saya ialah bagaimana konsep guru sebagai pembimbing moral ini boleh diterapkan dalam bilik darjah moden yang kini banyak bergantung kepada teknologi dan juga AI. Okey, terima kasih. Izinkan saya menjawab soalan saudari Aulia tadi. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas soalan yang sangat baik tadi saudari. Jadi baiklah, bila kita sebut tentang konsep guru sebagai murabbi, menurut Ibn Sina, sebenarnya maksud guru ni bukan hanya mengajar topik dalam buku teks, tetapi juga membentuk akhlak, cara berfikir dan kepribadian murid. Okey, jadi itu peranan yang sangat manusiawi lah. Sekarang dalam bilik darjah moden, kita memang banyak menggunakan teknologi dan juga AI. Tapi walaupun AI ni boleh bantu bagi maklumat, buat latihan dan tunjukkan jawapan, ia tetaplah tak boleh memberi nilai, emosi dan juga nasihat seperti seorang guru. Murid masih memerlukan seseorang lah yang boleh memahami mereka, memujuk bila kecewa dan juga menegur apabila perlu. Dan itu semua hanya boleh datang daripada seorang manusia. Jadi bagaimana peranan murabbi ni boleh diterapkan? So jawapan saya yang pertama sekali, guru boleh memantau dan membimbing tingkah laku digital murid. Contohnya adab ketika menggunakan gadget atau platform pembelajaran. Seterusnya, guru juga boleh bantu murid membuat keputusan dari segi etika. Contohnya bagaimana bila nak menggunakan AI dan apa yang patut dan tidak patut. Dan juga kenapa integriti tu penting apabila menggunakan teknologi. Dan akhirnya guru juga boleh menekankan nilai insan, amanah dan juga tanggungjawab lah ketika mereka berinteraksi dengan teknologi.
Jadi pendek kata, teknologi dan AI ni hanyalah alat, tetapi guru sebenarnya yang sangat penting yang menjadi orang yang akan memanusiakan proses pembelajaran itu. Jadi sebenarnya peranan murabbi ni bukannya semakin hilang, tetapi semakin penting dalam dunia digital sekarang. Jadi itu jawapan saya. Harapnya dapat membantu saudari. Okay, adakah saya membantu menjawab soalan saudari Aulia? Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, dipersilakan Nur Nabila Suraya untuk mengemukakan soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila Suraya dari IPG Kampus Pendidikan Teknik. Ingin bertanya, panel 2 juga tadi ada membincangkan tentang isu jurang pendidikan dan budaya hafalan. Jadi soalan saya pada pendapat panel, apakah cara paling realistik untuk menggunakan AI bagi mengatasi dua isu tersebut tanpa mengulangi kesilapan pendidikan masa lalu seperti ketergantungan kita kepada teknologi? Okey, baiklah. Terima kasih saudari Nabila Suraya atas soalan yang sangat bernas. Okey, jadi ini memang satu kerisauan lah kita oleh ibu bapa dan juga guru-guru. Bagaimana sekiranya murid itu menyalahgunakan penggunaan AI. Okey, jadi seperti mana isu yang berlaku pada zaman Ibn Sina iaitu isu menghafal tanpa kita memahami satu-satu perkara itu. Jadi untuk mengatasi budaya hafalan sendiri, teknologi AI itu kita boleh gunakan untuk mencetuskan soalan berfikir aras tinggi serta untuk membantu kita memahami. Contohnya, untuk soalan tugasan tu, kita tanya, contohnya kita biasanya menggunakan ChatGPT. Biasanya kita akan tanya untuk supaya ChatGPT tu membuatkan soalan berfikir aras tinggi selain daripada kita hanya meminta dia untuk membuat tugasan tersebut. Okey, jadi penggunaan AI ini sangat bagus untuk murid-murid. Tapi penggunaan AI ini mestilah disertai dengan pengawasan guru untuk mengelakkan murid bergantung secara 100% dan menjadi pasif dan memberi jawapan yang automatic, auto-generated daripada ChatGPT itu sendiri. Jadi, sekiranya kita tidak menguruskan penggunaan AI ini oleh murid-murid, kita mungkin memulai masalah zaman silam itu, iaitu murid menghafal tanpa memahami sesuatu topik itu. Jadi, dengan nilai ihsan dan etika, AI ini dapat menjadi satu alat yang bagus untuk mengukuhkan pemikiran kritikal murid-murid dan bukannya untuk menjadikan murid itu pasif dalam kelas. Itu sahaja jawapan daripada saya. Saya harap jawapan ini dapat menjawablah persoalan oleh saudari. Terima kasih saudari Nur Nabila Huda. Saya rasa cukuplah setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi soal jawab kita, telah berakhirnya acara showcase online kita untuk hari ini. Jadi, terima kasih kepada para panel kita iaitu Nur Nabila Huda dan Nur Syamimi. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi mendengarkan perkongsian ilmu kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih.